kayu merata-rata. Assalamualaikum geng. Kali ni aku nak buat trip lah. Daripada Teluk Intan kita nak pergi ke Kuala Kangsar. Kali ni kita layan Boardwalk. Zul. Oh. Boardwalk. Hairil. What's up guys? Pukul 9 kita melalui kampung Kuala Manik. Sepanjang laluan ni agak syok lah sikit pasal kawasan kampung Di kanan ada pokok. View cantik lah, view. Cuaca pun tak ada panas sangat. Okey Rel. Pantang nampak drone teruja. Oh geng. Oh, lalu kawasan ni boleh lalu kawasan sawah padi. Sekarang ni kita baru melepasi Kampung Labu Kubung Kita ni menghala ke Kampung Gajah ni. Jarak Kampung Gajah daripada sini lebih kurang dalam 10 km lagi lah. Agak panas sikit lah. Sekarang dah pukul 10 lebih dah pun. Jadi tak apalah, kita teruskan perjalanan kita. Tak laju pun, kita bukan nak laju. Tu kaki orang baru turun Kinabalu tu. Kaki baru turun Kinabalu. Tu labu sayung Jarang-jarang jumpa labu sayung besar macam tu. Tu kalau isi air banyak tu. Jumpa geng kita terbaik. Ini asalnya geng Boardwalk. Dia pernah kayu Boardwalk, tapi sekarang ni pun sama. Sekarang jam dekat pukul 1 lah. Jadi kita buat keputusan untuk berhenti lah. Hari ni hari Jumaat kita nak solat Jumaat. Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya takwa menjadi benteng utama dalam kehidupan. Takwa berupaya mengawal akal, hati, emosi dan tingkah laku. Meneruskan perjalanan. Kita dah selesai dah sembahyang Jumaat. Okey, bye bye. Assalamualaikum.
nak menghala ke Pekan Bota lah. Dengar kata kat situ ada nasi ayam Jonit. Menarik lah kawasan sini. Dia banyak rumah-rumah lama rumah-rumah lama. Jom. Syok lah lalu kawasan kampung ni. Gedung, angin sejuk je rasa dia. Sekarang ni kita nak menghala ke Parit Parit. Dia dalam 10 kilo lagi. Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari kedua kita ni sekarang berada di Parit. Tengah bersiap-siap lah untuk bergerak. Hari ni kita akan selesaikan perjalanan kita untuk menghala ke Kuala Kangsar. Kuala Kangsar. Salam. Okey Dul, berapa kilo lagi? 4.8. 4.8 kilo. Tadi kan tempat. Buat gelentong sekarang. Sampai.
Lepas penat bergayuh, kita singgah di Ulu Kernas. Kat sini ada sungai. Ya, baik, kita layan mandi dulu. Ui, sejuk lah, sejuk. Kita dah selesai mandi-mandi dekat Ulu Kernas. Jadi sekarang kita nak meneruskan perjalanan. Kita dah sampai dah ke Kuala Kangsar ya. Depan ni roundabout yang ada Labu Sayung. Tujuan lah kita buat trip ke Kuala Kangsar ni ya. Melayan kawan kita punya permintaan lah. Dia nak pergi berkayuh ke sekolah lama dia, Hairil iaitu bekas pelajar MCKK. Dah lama dah permintaan ni. Rasanya dah dekat 2 tahun dah. Akhirnya dapat juga kita buat trip. Kiril, seronok tunggu. Dia punya bangunan macam cerita Hindustan tu. Orang kaya-kaya Hindustan. Kabi kushi kabi gam. Kuala Kangsar. Follower. Okey, kita dah selesai dah menjalankan tanggungjawab kita solat Zuhur dan Asar secara jamak musafir. Jadi sekarang ni kita ada tambahan 11 km. 11 km lagi kita nak pergi ke Victoria Bridge. Jadi kita baru turun daripada Bukit Candan Ril, Bukit Candan baru turun daripada Bukit Candan menghala ke Victoria Bridge. Signboard Jambatan Victoria. Okey. Baik, sekarang kita dah masuk ke simpang Kampung Karai Kampung Karai ni laluan jalan dalam lah untuk menghala ke Victoria Bridge. Dia dulu diperkenalkan jalan ni oleh orang kat situ lah. Antara dia salah seorang dia pada Abang Faridun dan juga Abang Hamdan. Jadi kita terkenang lah jalan ni sebab diperkenalkan oleh orang kampung sini. Jadinya kita nak pergi Victoria Bridge selalu jalan ni. Okay, kita sekarang berada di Victoria Bridge sebelah Kampung Karai. Jadi kat sini kita pernah jumpa sahabat kat belah Kuala Kangsar ni lah Ahmad Faridun dan juga Abang Hamdan lah rasanya Ingat-ingat lupa lah, lama lah kita jumpa dia. Okay, jadi ini dia Victoria Bridge, laluan daripada Kampung Karai menghala ke sebelah sana Jadi kita teruskan perjalanan. Nak kayu ke nak tolak ni? Tolak dah. Tolak lah, sama-sama gayat. Boleh je kayu kat sini tapi gaya. Semua gaya ni. Bukan main tinggi tempat ni. Berhenti je lah.
Ni antara laluan orang kampung sini lah ya. Yang mana naik motor dia boleh lalu sini. Tapi kalau bertembung tu agak payah sikit lah. Sorry bang ya. Sama-sama kita kayu merata-rata. Road to merata-rata. Kita kayu sama-sama. Kita kayu merata-rata.